Masjid bukan sekadar tempat solat. Ia adalah pusat ilmu, ruang komuniti dan simbol perpaduan umat Islam di Negeri Sembilan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang secara sembunyi atau terang-terangan, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 274. Inilah janji Allah. Setiap infak yang diberikan dengan ikhlas digandakan dengan pahala dan ketenangan jiwa. Bagi memudahkan umat Islam menunaikan infak, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) memperkenalkan dana infak Masjid Negeri Sembilan, Dana Iman Sembilan. Tabung ini diwujudkan bagi mengurus sumbangan secara sistematik dan telus untuk pembangunan, naik taraf serta penyelenggaraan masjid-masjid di seluruh negeri. MAINS menjemput semua pihak, orang ramai, syarikat korporat dan institusi perbankan untuk bersama-sama menyumbang. Setiap ringgit yang diinfakkan bukan sekadar bantuan, tetapi pelaburan akhirat yang pahalanya berpanjangan. Agrobank dilantik sebagai rakan strategi utama, menyediakan saluran sumbangan yang selamat, mudah dan diyakini. Marilah kita bersama-sama menyumbang demi pembangunan masjid dan kesejahteraan ummah. Setiap infak hari ini adalah saham akhirat untuk masa depan yang lebih berkat.